Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu ayah semuanya, insya-Allah kita nak teruskan video tajwid santai kita bagi minggu yang kedua. Kita sambung ayat 140 daripada surah Al-Baqarah. Okey, bunyi ayatnya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. Okay. So, first kali huruf qaf. Qa, ku. Pada depan muncul mulut, tebalkan qaf, kul. Pada lam, kita tarik sedikit, kul. Okey? Ni kita punya bibir kita seringai. Qaf depan, lam tarik balik. Kul. Kul dua hamzah. Okey, jelaskan pangkal korong-korong dua-dua. Okey, bunyi ketat. Tum. Nun jumpa ta kat sini berlaku hukum ikhfa dengan nipis. Okey, sebab ta huruf yang nipis. Pada tum mim satu kali gunnah bunyi Okey, gunnah naqisah. Kita nampak mim mati. Gunnah naqisah lah tu. Mim ataupun nun mati. Sama ada memang nampak sukun tu ataupun sebab waqaf. Okey, pada mim dan nun ataupun tanwin mesti ada gunnah. Okey, tum a'lam pada ain kita lunakkan ain. Alif tahan. Okey, alif sikit tahan. A'lamu amillah. Pada huruf mim, mi balik bawah, mi. Gerak arahan ke bawah, kemudian hamzah wasal tengah-tengah tak baca, kemudian pada lafaz Allah mesti baca dalam keadaan nipis. Sebab apa? Sebab sebelum lafaz Allah mim berbaris di bawah, jangan baca millah tapi millah. Okey, pada ha dekat ujung tu kita alir dan jaga dia punya alir suara, disebut dengan rakhawah. Dan juga berangin. Amillah. Lah. Jangan sentap. Jangan amillah. Okey. Amillah. Kemudian. Waman azlam. Waman. Waw muncung. Wa. Man. Nun jumpa hamzah. Izhar. Halki. Satu kali unyah bunyi. An. Waman azlam. Pada huruf wa kita tebalkan ujung lidah kita keluar sedikit. Kemudian menyentuh ujung gigi kacip atas. Man azlam. Kemudian pada huruf dha ni mesti tebal mengepung suara dan suara mengalir. Disebut dengan sifat rakhawah. Azlamu mimman. Okey, pada mim sadu kita jelaskan gunnah akmal paling sempurna. Jelasan mim tu memang bunyi yang tingkatan akmal. Okey. Mim suara naik ke hidung. Mim katama. Pada nun jumpa kaf. Dia tak sejelas yang martabat yang pertama. Dengung tetap dua harakat. Tapi yang kedua ni, martabat kamilah ni ke arah samar sedikit. Okey, ke arah bunyi samar. Mangka. Yang ni ke arah bunyi ing lah. Huruf kaf. Mang. Nun dengan kaf jauh makhrajnya. Kaf ujung lidah. Nun ujung lidah pada kaf. Pangkal lidah, permulaan lang keras. Mangkatama. Jelaskan satu harakat setiap huruf yang tak ada mad. Okey. Kemudian syahadatan pada shin. Ada tafashi sifat tunggal shin. Syahadatan ai. Tanwin ain berlaku hukum izhar juga. Izhar halki. Sebab huruf ain adalah huruf kerongkong. Ain tengah kerongkong kan. Kemudian syahadatan indahu. Nun jumpa dal, kita jelaskan. Apa dia yang kena jelaskan? Jelaskan sifat dan makhraj nun. Dua harakat bunyi samar. Okey, martabat kamilah indahu. Ha bulat. Ha bulat ni ada syarat. Okey, untuk jadi maksilah sebelum ha dan selepas ha mesti huruf yang berbaris. Kalau di depan dia bukan hamzah, so maksilah qasirah. Kalau di depannya hamzah, maksilah tawilah. Indahu hu dua harakat maksilah qasirah minallah. Pada nun nipis dulu na, bukan no. No, tak nak na dulu. Minallah.
kat ujung tu sama macam atas tadi. Okey, cuma pada lafaz Allah kena tebal. Sebab sebelum lafaz Allah baris atas. Kalau yang sebelum lafaz Allah baris bawah baru nipis. Minallah. Kat ujung tu pastikan suara mengalir dan ada angin pada ha bulat. Okey, saya ulang lagi sekali. Qul a'antum a'lamu amillah. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi Tajwid Santai minggu yang ketiga. Barakallahu fikum jami'an.